Allah. Oh. Happy birthday. Happy birthday. Selamat datang cuba. Jadi hari ini adalah hari raya yang ke berapa? Keempat. Dan hari ini juga hari jadi saya. Keempat. Hari jadi saya. Jadi hari ini kami berada di iOS Timur 2 untuk claim apa yang boleh claim lah bila hari jadi. Jadi untuk first claim ni kita akan claim di, kita orang actually baru balik kerja. Kita start rushing tapi sambung. Kita akan make sure kita boleh dapatkan benda yang boleh redeem. Sekarang dah pukul 8 dah. Kita orang akan pergi ke K-Fry. Inilah suasana iOS City Mall semasa raya keempat. Masih orang bercuti, jalan pun tak jam dan orang pun tak ramai lagi. Oleh-oleh Bali pun boleh claim kalau birthday. Ada dapat 50% off. Coffee Bean pun boleh claim birthday. Tengok iOS Timur K-Fry paling ramai. Kita dah booking dah. Jadi kedai tutup berapa dia? Kedai tutup berapa? Kedai tutup berapa? Oh, tinggal pada betul. Allah. Happy birthday. Happy birthday. Boleh redeem voucher tak? Boleh redeem voucher tak? Boleh. Hilang dah voucher tu. Voucher birthday. Ni diskaun ni adalah 10%, so RM10.94. Dah kenyang makan cake fry. Sekarang kita nak pergi MBG yang kedai buah untuk claim. So next kita orang pergi MBG. So kita akan try tanya dulu kat kaunter sebelum kita meneruskan pembelian. Okay, my news adalah next. Okay, so MBG tak dapat claim lah. MBG kedai buah tadi tak dapat sebab dia ada kena kupon. ada point. Kita orang tak ada point. So let's go. Ni RM2. Tu free bawah. Free ni lah. Ada itu hak americano dengan latte yang terpacet. Okay, so kita orang claim. Kita orang claim ni. Ais latte. Apa lagi Okay, so kita dah dapat. Free. So nanti kalau Kita dah dapat. it's free, jadi boleh pilih ais ataupun yang hot kat Minus. Mana berdekatan. Sekarang ni kita nak pergi claim Inside Scoop. Let's go. Let's go. Okay, sekarang pukul 9.30. Tak tahu sempat lagi ke tak untuk claim macam-macam. So sekarang kita nak pergi Inside Scoop. Tak sampai lagi Inside Scoop. Kita orang tengah berjalan-jalan. Berlari-lari. So iOS City Mall memang besar ya. Penat ya. So apa kita makan kat K-Fry je pun rasa dah lapar balik lah. Boost. Boost tak boleh claim sebab Boost kena ada point. 1 point kan? 1 point. Tapi siapa yang ada point pergi redeem Boost. Free air. Cik. Gitu. Okay, yang paling penting nak claim Inside Scoop. Jadi nak claim voucher and then birthday sebulan lah. Oh, sebulan. So boleh pilih apa-apa flavor pun. 1 scoop saja. 1 scoop. Okay. Hari ni inilah flavor-flavor yang ada. Saya rasa-rasa. Jadi nak ambil flavor apa? Tak tahu.
Geng, ada perisa tepung pelita. Kita rasa tepung pelita dengan pistachio. Tepung pelita? Yang ini Sedap pun. pistachio. Tepung pelita nice kan? Nak masak. Kita cuba masak-masak. Dia try masak-masak mah. Nampak. Blueberry yogurt. Boleh? Satu sikit. So kita decide untuk ambil blueberry yogurt. Okay, masak-masak kan? Dia tepung pelita sedap, rasa macam santan coconut mani-mani. So dapat claim. Wow, banyak. Jadi, Dia letak banyak. Kan, tapi macam sebelum ni kalau kita orang tengah inside soup, kita orang akan makan add on mochi tau. Mochi dia memang sedap. Tapi hari ni kita ambil yang free lah. So inside soup dah? Sekarang apa? Ya Allah, sorry lah. Muka separuh. Tapi yang penting nampak. Apa yang dah claim? Dah claim dah, Okay, 2. let's go. Let's go pula. Let's go. A&W, try A&W nak? Let's go. Aja try A&W. Korang dah pergi A&W, boleh claim dapat free float, tapi kena download apps IOI and then kena claim voucher dekat sana and then kena kata A&W balik. Tapi sekarang dah lewat, jadi kami ke pergi Gigi Coffee. Test yogurt. Kedai hijau waru yogurt ni, dia macam jauh tapi dia cair. Dan air latte tadi tu kita bagi dekat adik tu lah. Sebab dia pun bagi kita free ni. So alalan kita pun dah kenyang nak pergi claim Gigi Coffee. Harap sempat lah. Sekarang pun dah pukul 9.50. InsyaAllah ada rezeki. Jom. Inilah suasana raya di II City Mall. Yaya masih beratur. Bukan raya. Bukan raya eh? Tapi raya ketiga, keempat. Kalau nak tengok raya dekat IOI 2. IOI 2 lagi meriah. IOI 2 lagi cantik meriah lah. Kami tak sempat ke sana sebab dah lewat dah. So nak ke Gigi Coffee. Coffee tengok boleh claim tak. Jadi kami dah pergi tanya Gigi Coffee. Gigi Coffee boleh claim seandainya kita ada beli air 1 hari sebelum birthday kita lah. Tapi saya tak ada beli air before this. Mungkin sebab ada point ke maksudnya? Lebih kurang macam tu lah. Jadi Baskin korang Robin kena ada point. Tapi Baskin Robin tengah boycott. So tak payahlah nak masuk dalam senarai. Lepas tu apa tadi kan? T-Live buy one free one. Lepas tu Chef Wan, kita tak sampai claim. Kat Chef Wan katanya ada boleh claim kek lah, tapi kena load apps. Ada lagi banyak sebenarnya, tapi kita tak sempat dalam masa 40 minit nak berpusi-pusi IOI. Betul. Dan Cake Fry pun dapat masuk lambat sikit lah sebab hari ni ada puncak. Jadi so far hari ni dapat claim Cake Fry, My News, lagi apa? Inside Scope. Inside Scope. Inside Scope tak perlu point je, korang just download apps. Family Mart pun boleh, tapi kita kenyang sangat. Family Mart pun kita akan claim nanti, tapi bukan sekarang lah sebab hari ni kenyang sangat. Itu je lah. Jadi itu je lah untuk video kali ni. Itu video raya dan juga video aku cuba claim makanan time birthday. Okay, sekian tu saja. Bye bye. Okay, jadi kita orang di T-Live untuk claim birthday buy one free one lah. So kena ambil satu air, and then air kedua tu kena harga RM8.20 lah minimum. Okay, so jom kita claim. So RM14 je lah untuk 2 air. So kalau nak menu utama ni, Royal Mango Pudding Smoothie ni large. Lepas tu nak add on boba. So dia tak nak review. Nak add on boba. Lepas tu yang free tu nak so ada yang jadi total 2 ni adalah RM14 lah. So beli harga satu ni free sudah raya, tapi bawah harga RM8.20 lah. So nak lebih dari tu kena tambah RM1 ikut kesesuaian harga. Okay, jadi mungkin ini adalah hari terakhir untuk saya redeem. So di tempat ni adalah di Family Mart. So Family Mart korang boleh redeem satu sofoto aiskrim, kon ataupun cup lah. Dalam masa sebulan tu korang boleh claim. So sekarang ni kita nak pergi claim. So aiskrim hari ni adalah lychee. Let's go.
aiskrim. Ada aiskrim lychee dengan white coklat je. Coklat tak ada. Lychee. So inilah aiskrim yang kita orang claim. Aiskrim rose lychee dan add on satu coklat pen lah. Milk pen. So memang kalau gabung ni makan yang terbaik. Tapi selalu kau akan main aiskrim coklat. So sekarang itu saja. Kita claim pada bulan birthday 2025. Terima kasih teman-teman. Okay. Okay, so kita orang tengah membuat roti aiskrim. So favourite saya adalah aiskrim coklat. Tapi untuk bulan ni Fairy Mart tak ada aiskrim coklat. Jadi kita ambil lah aiskrim yang ada rose lychee. Kalau korang ada rezeki nanti cuba aiskrim coklat tambah dengan triple chocolate melon pan. Memang terbaik. Memang terbaik. Aiskrim lychee ni rasa macam Bandung kan? Macam Bandung. Betul. Tapi okey lah, not bad. Rasa macam Bandung. Sedap.